Long, orang telefon mak ayah hati je. Ayah sedang. Tapi kita nak jiwat ke apa, Mak? Telefon je. Hello? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah, terlalu cepat kau pergi. Loh, ayah tak ada loh. Ayah mati dulu. Tak apa, Mak. Tak apa. Mari sini. Tak ada orang atas muka bumi ni, Mak, hok boleh hidup selama-lamanya. Ha? Hari ni hari ayah. Esok lusa mungkin hari mak, betul tak? Ha? Tak sedih lah. Dah. Lah ni mak ambil telefon, mari balik. Kita kena balik sebab takut orang kapur bawa balik ayah pergi. Dia nampak anak dia duduk sini. Yalah juga. Ya. Oh. Tak sego kita tengok ayah buat kali tak akhir. Loh. Nak pergi buat gapo loh? Mu tak ingat kau gapo hak dia buat kita loh? Adik, mu tak ingat kau? Tak ingat loh. Zaman mu pergi sekolah dulu dalam ujian, ada dia tengok dia ambil mu loh. Patut ngok tok segi minta maaf dengan ayah. Ayah ke tak ada dah. Minyak tangan mu tu. Hak dia katok tu. Mu tak ingat ke adik? Mu tak ingat kau? Angah memang Angah tak pergi lah. Kata mampu Angah tak pergi lah. Tapi betul juga kan, kalau kita ingat balik, memang ayah banyak menyakit hati kita pada waktu senang hati kita. Dengan cara ayah didik kita tak betul, biar aja kita malu, biar aja kita jerit, biar aja kita susah, ayah memang tak pernah sia kita. Alun Jaya pun Alun rasa memang bukan atas batu dia usaha Alun sendiri. Ingat, dia ada tolong gapo? Tak ada tu. Betul juga tu. Adik pun hari adik kecil. Adik tak pernah rasa gapo saya dikasih.